nama saya Syaza Anis. Assalamualaikum, hai, nama saya Anisha Zaika. Tema bacaan hari ini ialah alam sekitar. Ingat taklim kita tahu, saya baca, awak pun baca. Tajuk bacaan kita pada hari ini ialah Plastik ancaman serius kepada alam sekitar. Sinar harian, plastik ancaman serius kepada alam sekitar. Tahukah anda, terdapat 300 juta tan sisa pepejal setiap tahun terhasil daripada plastik. 13.2% daripadanya adalah sisa plastik. Daripada jumlah ini, 1,050 tan beg plastik dihasilkan dalam sehari. Kajian komposisi sisa pepejal yang telah dilaksanakan oleh KPKT, sisa plastik menyumbang sebanyak 13.2% daripada keseluruhan penjanaan sisa di Malaysia pada tahun 2017. Dan daripada jumlah sisa plastik tersebut, 29.2% adalah terdiri daripada jenis low density polyethylene LDPE, iaitu komponen utama bagi pembuatan beg plastik. Tahukah anda, plastik mengambil masa 100 hingga 500 tahun untuk lupus secara semula jadi. Hal ini menyebabkan plastik sering dianggap sebagai makanan oleh haiwan ternakan dan ikan. Sekiranya dibuang merata-rata, plastik berpotensi halang aliran air, terutamanya di dalam longkang dan menyebabkan banjir kilat berlaku. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan kita pada hari ini. Dapatlah saya rumuskan, plastik merupakan satu ancaman serius kepada alam sekitar dan semua pihak perlu bekerjasama menjaganya. Pengajarannya, kita mestilah menjaga alam sekitar dengan tidak membuang plastik merata-rata. Dah baca kan? Jom rekod. Mula-mula, bulatkan jenis yang ketiga. Selepas itu, bulatkan artikel, jurnal atau lain-lain. Seterusnya, bulatkan bahagian poster. Seterusnya, kawan-kawan bulatkan bahasa Melayu pada ruangan bahasa. Tarikh, kawan-kawan letak tarikh hari ini. Tahun terbitannya adalah pada tahun 2018. Tajuknya ialah Plastik Ancaman Serius kepada Alam Sekitar. Penerbitnya ialah Sinar Harian. Penulisnya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Bilangan muka suratnya ialah 1. Rumusan daripada poster ini ialah plastik merupakan satu ancaman serius kepada alam sekitar dan semua pihak perlu bekerjasama menjaganya. Pengajarannya ialah kita mestilah menjaga alam sekitar dengan tidak membuang plastik merata-rata. Penilaiannya, kawan-kawan bulatkan 5 jika kawan-kawan suka dengan poster ini. Selesai sudah bacaan kita pada hari ini. Saya Anisha Zaika. Saya Syaza Anis. Jumpa lagi. Bye.